Ramai yang dah simpan emas tapi tak jadi kaya pun. Sebab apa? Sebab fokusnya kepada harga emas, bukan kepada jumlah gram. Untuk jadi penyimpan emas yang berjaya, fokus kepada dua perkara ni saja. Yang pertama, konsisten menabung ikut bajet. Yang kedua, letakkan target satu persatu. Sebab kalau kita hanya ada 1 gram sahaja, walaupun kita beli harga murah, hari ini dah jadi mahal, untung tu untuk 1 gram saja. Tapi cuba bayangkan yang konsisten menabung bertahun-tahun yang ada 100 gram, untung dia jauh berganda-ganda. Sebab tu saya cadangkan menabung emas ni dekat akaun Masgap. Sebab mudah kita nak beli mengikut bajet kita. Konsisten setiap bulan. Sebab apa menabung dekat akaun Masgap? Harga lebih murah, menabung ikut bajet serendah 100, boleh fizikal kat emas bila-bila masa, dan kita boleh pilih nak keluarkan gold bar ataupun nak keluarkan yang dinar macam ni. Ini salah satu cara yang paling mudah, yang paling murah setakat ni dekat Malaysia untuk kita ada tabungan untuk emas, walaupun kita rasa emas ni mahal lah, tapi kita menabung ikut bajet. Jadi siapa yang berminat nak mula menabung emas, boleh pergi dekat profil saya ataupun boleh DM saya untuk saya bantu.